Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk tugasan 3, kumpulan kami akan menerangkan berkenaan analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan penulisan dalam artikel. Jadi, artikel yang kami pilih adalah keberkesanan program menyemarak nyala rasa guru terhadap ketahanan mental diri pelajar pada tahun 2025. Jadi terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 2 orang. Yang pertama iaitu Nur Aida Aliyah binti Nur Rahim dan saya sendiri Fatin Adlina binti Muhammad Mustafa. Dan kami berdua dari kelas PPS 15. Baiklah, yang pertama saya akan menghuraikan analisis keutuhan wacana dalam pilihan artikel kami. Secara umumnya, wacana ialah satu teks ataupun bahan bacaan yang membawa makna dan membentuk satu unit yang lengkap. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, wacana ini ditakrifkan sebagai keseluruhan tutur yang menjadi satu kesatuan sama ada dalam bentuk ucapan, pertuturan ataupun percakapan. Dalam konteks lain, wacana juga merujuk kepada kesatuan fikiran yang lengkap, tidak kiralah sama ada disampaikan secara lisan seperti pidato ataupun secara tulisan seperti cerpen. Seterusnya dari segi fungsi, wacana berperanan untuk memastikan susunan idea lebih teratur, hubungan makna yang lebih logik dan penggunaan tata bahasa lebih tepat dan gramatis. Dalam erti kata lain, wacana ini menjadi satu asas kepada penyampaian mesej yang jelas, tersusun dan mudah difahami oleh pembaca ataupun pendengar. Kesimpulannya, memahami keutuhan wacana membantu kita sebagai pembaca menilai sama ada sesuatu teks itu benar-benar kukuh dari segi makna, struktur ayat dan hubungan antara ayat. Baik, untuk yang pertama, kita masuk kepada ciri-ciri wacana. Jadi, ciri-ciri wacana ini sangat ditekankan agar penulis memahami bagi menentukan penggunaan sama ada bertujuan untuk perkara larangan, suruhan, arahan ataupun perkara pemberitahuan yang berkaitan langsung dengan laras bahasa dan pengolahan ayat menurut Faridah Nazir. Jadi menurut Husain Fatih, pada tahun 2016 terdapat 7 ciri yang mewujudkan keutuhan wacana dalam penulisan. Ciri-ciri wacana boleh terdiri daripada 7 bahagian. Yang pertama sekali ialah kohesi, koheren, tujuan, penerimaan pembaca, maklumat, latar dan akhir sekali interteks. Jadi untuk ciri yang pertama adalah kohesi. Kohesi merupakan tautan yang merujuk kepada aspek formal bahasa dalam wacana atau teks. Menurut Husain Fatih, tautan bermaksud keserasian hubungan antara satu unsur linguistik lain dalam sesuatu wacana untuk menghasilkan wacana yang lengkap. Di mana kita boleh lihat contoh yang ada pada artikel, penggunaan penanda wacana oleh sebab menunjukkan hubungan sebab dan akibat yang menjadikan ia sebagai teks kohesi. Untuk ciri yang kedua, koheren. Koheren merupakan ayat kesinambungan yang berkaitan dan berpautan dengan ayat yang lain bagi menerangkan dan membentuk sesuatu teks atau wacana yang lebih baik dan mudah untuk difahami. Baiklah, saya akan pergi kepada tujuan. Tujuan wacana merujuk kepada matlamat utama yang ingin disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut, sama ada untuk memaklumkan, menghujah, mendidik ataupun mempengaruhi pembaca. Berdasarkan artikel pilihan kami, jelaslah bahawa penulis telah menyampaikan tujuan wacana yang jelas kepada pembaca, iaitu menerangkan bagaimana kesediaan mental dan hubungan tahap ketahanan pelajar mempengaruhi dengan cabaran profesion keguruan masa kini. Oleh itu, apabila wujudnya tujuan wacana yang jelas, barulah penyampaian idea menjadi lebih tersusun dan mesej untuk disampaikan oleh penulis kepada pembaca lebih mudah untuk difahami. Yang seterusnya, saya akan pergi kepada penerimaan pembacaan. Dalam sesebuah wacana bertulis, pendengar adalah penerima maklumat,
manakala pembaca adalah penerima maklumat. Kedua-dua ini memainkan peranan yang paling penting untuk menentukan cara bahasa yang digunakan dalam penyampaian fakta secara sistematik. Tahap penerimaan pembaca dianggap tinggi apabila dapat memahami sepenuhnya wacana yang disampaikan dalam penulisan. Penyampaian yang tidak mengandungi sentimen perasaan atau unsur prejudis akan lebih memudahkan penerimaan pembaca terhadap penulisan. Untuk ciri yang keenam adalah maklumat. Jadi ciri maklumat bermaksud isi yang disampaikan mempunyai nilai dan relevan dengan konteks perbincangan. Jadi kita boleh lihat contoh pada artikel di mana ini maklumat diberikan secara tersusun melalui reka bentuk kajian, instrumen, bilangan responden dan analisis data. Ini memastikan pembaca mendapat maklumat lengkap dan konsisten, mengukuhkan keutuhan wacana. Jadi untuk ciri yang ketujuh adalah latar. Jadi latar ini dibina melalui penjelasan tentang perubahan sistem pendidikan, keperluan kompetensi guru dan cabaran profesion keguruan. Data ini membantu pembaca memahami sebab kajian dijalankan serta menghubungkan wacana dengan realiti pendidikan. Yang akhir sekali ialah interteks. Interteks ialah salah satu hubungan antara teks dengan teks lain yang menjadi sumber rujukan sokongan atau pengukuhan idea. Dalam artikel pilihan, penulis menggunakan interteks melalui rujukan kepada karya dan pandangan linguistik. Berdasarkan keratan perenggan dalam pilihan artikel kami, interteks muncul melalui penggunaan teori McClellan iaitu dokumen dasar pendidikan serta kajian sarjana terdahulu. Ini telah menunjukkan hubungan wacana dengan teks luar yang telah mengukuhkan kredibiliti dan kesinambungan dengan makna dalam artikel kami. Seterusnya kita masuk kepada keutuhan wacana 1.2. Jadi keutuhan wacana ini merupakan kesempurnaan dan keterikatan antara unsur dalam teks supaya mesej dapat disampaikan kepada pembaca dengan jelas, tersusun dan berkesan. Wacana yang utuh menunjukkan hubungan yang rapat antara ayat, idea dan perenggan. Hal ini menjadikan penulisan lebih mantap dari segi semantik, leksikal dan gramatikal. Dalam artikel keberkesanan program menyemarak nyala rasa guru terhadap ketahanan mental diri pelajar, keutuhan wacana dapat dilihat melalui penyampaian maklumat yang tersusun, bermula daripada latar isu pendidikan, metodologi kajian dapatan analisis, hingga rumusan yang kembali mengukuhkan objektif kajian. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keutuhan semantik. Keutuhan semantik merujuk kepada hubungan makna yang wujud antara bahagian-bahagian dalam sesebuah wacana. Dalam arti kata lain, ia melihat bagaimana klausa dan ayat dalam teks saling berkaitan untuk menghasilkan sesebuah makna yang tersusun dan dramatis. Keutuhan semantik ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertamanya hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana. Jenis pertama ini ialah hubungan semantik antara klausa atau ayat. Ini bermaksud setiap ayat dalam wacana tidak berdiri secara terasing tetapi saling mengait antara satu sama lain untuk mewujudkan kesinambungan makna. Sebagai contoh, ayat kedua biasanya menerangkan, menjelaskan atau menyokong idea dalam ayat pertama. Apabila hubungan makna antara ayat ini jelas, wacana akan lebih mudah difahami dan dianggap mempunyai keutuhan yang tinggi. Yang kedua pula ialah kesantunan latar belakang semantik. Jenis yang kedua ini merupakan kesantunan latar belakang semantik. Keutuhan ini merujuk kepada kesatuan yang melibatkan beberapa aspek penting, iaitu antaranya kesatuan topik, sosial, idea penulis dan jenis media penyampaian. Kesemua elemen ini ia membantu memastikan wacana disampaikan dengan konteks yang betul, sesuai dengan pembaca dan konsisten dari awal hingga akhir. Sebagai contoh, jika penulis mengekalkan topik yang sama ataupun mengekalkan nada bahasa yang sesuai dengan pembaca serta menggunakan media yang tepat, maka keseluruhan semantik akan lebih terpelihara.
Secara keseluruhannya, keutuhan semantik memastikan setiap makna wacana bergerak secara tersusun, penuh kaitan dan konsisten. Ini menjadikan teks lebih mudah diikuti serta lebih berkesan dalam penyampaian sesebuah mesej. Jadi contoh yang kita dapat lihat pada artikel renggan ini disusun menunjukkan wujudnya hubungan logik antara sebab kompetensi rendah dan akibat pengajaran tidak berkualiti. Yang seterusnya ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan ataupun frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Menurut Faridah Nazir et al., keutuhan leksikal merujuk berkaitan hubungan antara bahagian wacana iaitu antara perkataan atau leksikal dalam wacana tersebut. Terdapat 6 jenis hubungan yang membentuk leksikal yang telah disenaraikan oleh Faridah Nazir et al. Antaranya, yang pertama ialah pembuka dan penutup, kedua ialah antonim, ketiga ialah hiponim, keempat adalah kolokasi, kelima ialah sinonim dan akhir sekali ialah pengulangan. Jadi untuk 1.4.1 untuk pengulangan, Faridah Nazir pada tahun 2014 menjelaskan pengulangan sebagai pengulangan unsur yang sama. Pengulangan ini bermaksud setiap perkataan diulang secara penuh tanpa memberikan sebarang perubahan sama ada bunyi ataupun maksudnya. Jadi keutuhan leksikal melalui pengulangan dapat dilihat dengan jelas dalam artikel ini apabila penulis mengekalkan penggunaan istilah teras seperti kesediaan mental, ketahanan diri, cabaran profesion keguruan dan program menyemarak nada rasa guru secara konsisten di seluruh bahagian artikel. Jadi pengulangan istilah ini berfungsi sebagai strategi kohesi yang menghubungkan idea antara perenggan sekaligus mengekalkan fokus wacana kepada pembeli ubah utama kajian. Kemudian saya akan menerangkan tentang keutuhan leksikal dari aspek kolokasi. Kolokasi merujuk kepada hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan. Faridah Nazir et al. Telah pun menjelaskan kolokasi sebagai pengulangan yang melibatkan penggunaan sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesebuah topik atau tajuk. Contohnya dalam pilihan artikel kami, penulis menggunakan rangkaian kata yang stabil seperti kesediaan mental, ketahanan diri, guru baharu, cabaran profesion keguruan dan tekanan kerja. Penggunaan kolokasi ini bukan sahaja mengekalkan keseragaman terminologi dalam wacana, tetapi turut memperkukuhkan ketepatan konsep yang dibincangkan. Misalnya, kolokasi kesediaan mental muncul secara konsisten dalam abstrak, dapatan dan rumusan kajian, menandakan kepentingannya sebagai konstruk utama yang dianalisis. Jadi seterusnya kita pergi kepada pembuka dan penutup pula. Jadi pembuka dan penutup ini sering digunakan dalam penulisan membentuk keutuhan leksikal. Contohnya dalam penulisan karya klasik banyak menggunakan Al-Kisah sebagai pembuka teks dan Allahu Alam sebagai penutup menurut Faridah Nazir. Dan contohnya penggunaan penanda wacana seperti oleh sebab serta frasa penutup seperti pada masa hadapan. Penggunaan pembuka wacana ini membantu mengarahkan pembaca untuk mengikuti perkembangan hujah secara teratur dan logik. Sebagai contoh, frasa disteru digunakan secara konsisten untuk menandakan implikasi atau kesimpulan daripada dapatan kajian. Sekaligus mengaitkan semula idea baharu dengan perbincangan sebelumnya. Gabungan pembuka dan penutup ini membentuk aliran wacana yang koheren sekaligus menyumbang kepada keutuhan leksikal keseluruhan teks akademik. Seterusnya, saya akan masuk kepada keutuhan gramatikal. Gramatikal membawa maksud nahu ataupun tata bahasa, manakala makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikal. Keutuhan gramatikal ini merujuk kepada hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal dalam keutuhan wacana. Antaranya penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis dan penanda penghubung. Baik, seterusnya kita pergi kepada penanda rujukan.
Jadi contoh pada artikel, mengikut perenggan tersebut, perkataan ini menunjukkan penanda rujukan. Penanda rujukan membawa maksud kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Seterusnya, penanda penghubung. Contoh pada artikel ini, penggunaan ayat hari ini kerana pada perenggan tersebut telah menunjukkan penggunaan penanda penghubung kerana penanda penghubung digunakan untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Baiklah, seterusnya penanda elipsis. Penanda elipsis tidak digunakan dalam artikel ini. Akan tetapi, saya akan menerangkan sedikit kegunaan penanda elipsis ini. Penanda elipsis digunakan dengan menggugurkan perkataan atau frasa yang telah diketahui oleh pembaca. Pelenyapan berlaku apabila sesuatu perkataan dihapuskan dengan tujuan untuk mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat yang sama. Kemudian untuk penanda penggantian iaitu di mana penggunaan ayat hal ini kerana pada perenggan dalam artikel pilihan kami telah menunjukkan kegunaan penanda penghubung kerana penanda penghubung ini digunakan untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Baiklah, untuk bahagian yang kedua iaitu analisis kejelasan penulisan. Baiklah, saya akan pergi kepada 2.0 iaitu analisis kejelasan penulisan. Kejelasan penulisan merujuk kepada kualiti teks yang memastikan maklumat, idea dan hujah disampaikan secara mudah kepada pembaca tanpa kekeliruan. Dalam penulisan, kejelasan merupakan satu aspek yang paling kritikal yang menentukan kejayaan komunikasi tersebut. Kejelasan wacana dalam penulisan akademik dapat dilihat daripada pelbagai aspek. Baik, untuk yang pertama sekali adalah menyampaikan idea secara sistematik. Jadi, penggunaan penanda wacana dan alat rujukan memastikan peralihan idea daripada satu ayat kepada satu ayat yang lain atau satu perenggan kepada perenggan yang lain. Penggunaannya dilakukan secara teratur supaya menjadikan keseluruhan wacana lebih logik dan mudah diikuti. Jadi untuk yang kedua adalah penulisan secara objektif. Jadi hal ini bermaksud penulis menyampaikan maklumat dan hujah berdasarkan fakta, bukti serta pandangan yang rasional, bukannya emosi atau pendapat peribadi. Dalam penulisan akademik, objektif amat penting untuk memastikan teks bersifat ilmiah. Selain itu, penulis perlu mengelakkan penggunaan penulisan yang beremosi seperti saya setuju. Sebaliknya, menggunakan bahasa formal yang menekankan bukti dan analisis. Sebagai contoh, artikel pilihan kami menonjolkan penulisan objektif apabila penulis menghuraikan isu kesediaan mental dan ketahanan diri pelajar berdasarkan dapatan kajian dan literatur yang sahih. Penulis tidak menyatakan pendapat peribadi, sebaliknya mengekalkan fokus kepada bukti empirikal, teori yang relevan serta hujah yang disokong kajian lepas. Pendekatan ini menunjukkan bahawa penulis mengekalkan ketelusan, neutrality dan menjelaskan hasil penyelidikan. Yang ketiga pula ialah perkembangan idea secara logik, iaitu dalam aspek koheren dan kohesif. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan tentang koheren dahulu. Koheren merujuk kepada hubungan makna antara ayat dan perenggan yang menunjukkan aliran idea yang tersusun. Penulisan akademik yang koheren membolehkan pembaca memahami sesuatu topik secara menyeluruh dan tidak bercelaru. Dalam artikel keberkesanan program menyala rasa guru terhadap ketahanan mental diri pelajar, iaitu artikel pilihan kami, penulis mengekalkan perkembangan idea yang koheren dan kohesif melalui penyusunan isi daripada pengenalan isu kepada penjelasan, kepada konsep, kepada pandangan tokoh, kepada contoh dan akhir sekali kepada rumusan. Baik, untuk yang ketiga, perkembangan idea secara logik iaitu koheren dan kohesif. Bagi kohesif,
Kohesif ini bermaksud penggunaan unsur bahasa yang menghubungkan ayat dan perenggan supaya wacana tidak terputus. Dalam penulisan akademik, kohesif dapat dibina melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, pelbagai struktur ayat. Setiap penulisan ayat jelas dapat mengekalkan perkaitan wacana terhadap isu utama. Ayat-ayat yang digunakan sentiasa berfokus kepada tujuan untuk memberitahu perkara yang disampaikan kepada pembaca. Dalam artikel pilihan kami, penulis sentiasa konsisten menggunakan istilah yang positif dan mengelakkan penggunaan selanga dalam susunan ayat. Yang kedua, penggunaan tanda baca yang benar. Tanda baca difahami sebagai simbol yang memainkan peranan untuk menunjukkan struktur dalam penulisan, menentukan intonasi dan jeda dalam proses pembacaan. Dalam penulisan artikel pilihan kami, penulis menggunakan tanda baca yang bersesuaian agar mudah dibaca dan difahami oleh pembaca. Yang keempat, penggunaan definisi dan istilah konsisten sepanjang artikel. Penulis memastikan istilah utama seperti kesediaan mental, ketahanan diri dan cabaran guru baharu digunakan secara seragam dari awal hingga akhir. Istilah dalam literatur, metodologi dan dapatan tidak berubah, menjadikan pembacaan lebih stabil tanpa kekeliruan istilah. Konsistensi ini penting untuk penyelidikan kuantitatif yang menekankan kebolehlarasan konsep pemboleh ubah. Contoh, istilah cabaran profesion keguruan digunakan dalam abstrak, penyataan masalah, literatur dan dapatan tanpa bertukar kepada istilah lain. Seterusnya kita masuk kepada 3.0 iaitu analisis membuat rujukan. Yang pertama, rujukan digunakan secara langsung dalam penjelasan dapatan. Setiap dapatan dalam perbincangan dirujuk kepada kajian lepas untuk membuktikan bahawa hasil kajian mempunyai sokongan empirikal. Penulis tidak hanya menyatakan rujukan tetapi mengaitkannya dengan item-item soalan. Dengan item-item soal selidik untuk menunjukkan keselarasan dapatan. Rujukan digunakan sebagai rujukan silang iaitu cross-reference bagi mengukuhkan justifikasi mengapa dapatan kajian selari dengan trend penyelidikan semasa. Contoh, perbincangan mengenai peningkatan keyakinan pelajar dikaitkan dengan dapatan Arif Hidayat dan Mahani tentang kesan perkongsian pengalaman guru berpengalaman. Yang kedua, rujukan menyokong kedua-dua aspek teori dan praktikal, di mana gabungan teori asas dan kajian kontemporari membantu mewujudkan keseimbangan antara asas konsep dan situasi sebenar guru di sekolah. Penulis menggunakan teori untuk menjelaskan mengapa fenomena berlaku dan rujukan empirikal pula digunakan untuk membuktikan fenomena itu benar-benar berlaku. Penggunaan sumber teori dan praktikal bersama meningkatkan kredibiliti keseluruhan hujahan akademik. Contoh, teori McClellan digunakan untuk menerangkan motivasi dalaman, manakala kajian Diasti dijadikan bukti tekanan sebenar yang dialami guru EF. Yang ketiga, rujukan dipilih berdasarkan isu sebenar guru di sekolah. Banyak rujukan digunakan untuk menyokong realiti cabaran guru baharu seperti tekanan kerja, perubahan sistem dan kekurangan sokongan. Penggunaan rujukan berbentuk fenomena semasa menjadikan artikel relevan dengan keadaan pendidikan Malaysia kini. Ini menjadikan penyelidikan lebih grounded kepada masalah sebenar. Contoh, dalam petikan artikel pilihan kami, kajian Azizah tentang daya tahan guru pelatih semasa praktikum digunakan untuk menyokong hujahan tekanan guru baharu. Baiklah, yang keempat, rujukan menyokong kesesuaian program dengan dasar pendidikan negara, mana penulis menggunakan dokumen dasar seperti PPPM dan SGM 2.0 untuk menunjukkan keselarasan program dengan hala tuju rasional. Rujukan dasar ini membantu mengaitkan program dengan aspirasi pendidikan negara. Ini menjadikan program bukan sekadar intervensi kampus tetapi selari dengan agenda nasional. Contoh, penulis merujuk kepada anjakan PPPM dan transformasi IPG sebagai asas justifikasi program showcase. Secara keseluruhannya, artikel ini menunjukkan penulisan akademik yang mantap melalui keutuhan wacana, kejelasan penulisan dan penggunaan rujukan yang tepat. Dari segi keutuhan wacana,
Idea disusun secara teratur dan saling berkait yang menjadikan aliran hujah yang jelas. Kejelasan penulisan pula terselah melalui bahasa formal, ayat yang mudah difahami serta penjelasan data yang sistematik. Seterusnya, sumber rujukan digunakan secara relevan dan konsisten bagi menyokong teori serta dapatan kajian. Secara ringkas, artikel ini percaya menyampaikan kandungan penyelidikan dengan teratur, jelas dan disokong oleh rujukan yang kukuh. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.